Bodoh laju, bodoh orang tu tadi kan. Tadi balik remis. Gila babi dia. Laju baru. Tak tahu aku. Macam-macam hal lah. Tadi aku tak ada, aku dengar ada residen. Ya. Tidak! Jongang datang lagi. Ya. Lagi-lagi muka jongang ni. Yeah. Tuju aku ke mana? Tak ada. Aduh, spoil lah kau ni. Padu ada. Congrats doh. Tak sia kau struggle sebelum ni. Weh. Untunglah dia main masuk luar sini. Boleh belanja kita orang. Alhamdulillah bro. Adalah rezeki sikit. Ada job. Job besar kali ni. Boleh lah buat tampung apa yang patut. Job macam tu je pun. Aku dah dengar klien cerewet gila. Tantam tengah jalan kau nanti kena reject je. Relax jangan happy sangat. Kau kalau tak ada benda baik kau dah cakap, baik kau diam. Apa? Aku cakap benda betul je. Aku sebagai kawan cuma bagi nasihat. Takkan tu pun nak koyak. Nasihat apa Faik? Kau depan video acah baik. Belakang, korang tahu tak apa mamak ni buat semalam? Bilik, kau jangan mengarut boleh tak? Borak lain lah. Tak payah sorok lah. Semalam dia WhatsApp aku. Dia bising kau dapat klien dia. Dia siap WhatsApp klien tu nak buruk-burukkan kau. Sebab apa? Sebab dia nak sailang job kau. Lampau gak kau ni? Job member sendiri pun kau nak salang ah? Aduh, aku cuma offer diri je. Sebab aku rasa aku lagi layak. Layak tak mana Faik? Cara kau ni bukan setakat tak layak, tapi kau memang busuk hati. Kau nak jadi musuh dalam selimut kau Faik. Sampai kau nak makan member kau sendiri, sampai kau nak sailang job member kau sendiri. Dah jawablah. Dah period, aku tak nak bayar hutang kau.